Okey, sekarang Daisy X Factor berada di Bukit Fraser, di sebuah rumah yang dikatakan angker dalam hutan atas bukit. Marilah beramai-ramai datang ke sini. Tapi jangan jerit-jerit. Jangan jerit-jerit. Tak payah, panggil je sekali ini. Sangat kan, ni sejuk sangat. Ni dia kawasan dia. Kasih share. Nampak tak tempat dia, guys? Okay, ni di Bukit Fraser. Saya pun tak tahu ni rumah apa, tapi yang best adalah toilet. Minta tolong share guys. Subhanallah, sejuk saya ni. Azhar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Saya bawa korang kat sini sampai around Bukit Fraser. Jadi korang boleh share-sharekan dulu. Okay. So, wih, terkejut. Jom kita tengok. So, Bukit Fraser Ini dia tempat sejarahnya. Kita akan cuba masuk dalam. Wow. Okay. Wah. So rumah-rumah ni telah ditinggalkan. Actually very nice ya. Dekat belakang ada macam pokok-pokok. Biasalah. Tu rumah dia guys. Rumah dia. Nampak tak dia ni? Okay. Tu rumah dia. Kita bawa korang jalan-jalan Bukit Fraser. Kita naik rumah ni nak tak? Saya akan naik rumah ni. Tidur je bau kemian. Rumah ni dah tinggal. Oh, ini toilet korang. Tengok toilet dia. Ada tangga. Toilet dia besar. Okay. Okay. Cantik sekali. Sekali. Tapi sini tak sesuai untuk buat hunting. Tapi bolehlah kalau nak berziarah atau nak buat uji nyali, insyaAllah. Boleh kalau nak masuk rumah ni. Jom. Kat mana tu? Bukit Fraser. Saya check log sahaja. So ini adalah salah satu rumah. Tapi nak buat hunting tidak sesuai lah.
pada Daisy. Wow. Okay, saya suka tengok di luar. Okay. Subhanallah. Okay, bawah tu ada jurang. Subhanallah. Dah lama ke tutup tempat ni? Saya rasa dah lama dah. Ni Bukit Fraser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa ni? Terkejut saya. Bunyi angin kot. Subhanallah. Hari sejuk. Tapi ramai orang. Allah utama. Subhanallah. Bunyi angin kot. Subhanallah. Hari sejuk. Tapi ramai orang. Allah utama. Subhanallah. Penampakan. Subhanallah. Jadi kita jalan-jalan sekejap-sekejap ya bang? Saya bawa sekejap sahaja sebab kita nak pergi ke lokasi seterusnya. Ini bukan hunting guys, ini Sherlock. Wow, saya pelik lah kenapa bilik ni macam ni. Kecil je biliknya. Subhanallah. Saya tak berminat main bilik, saya berminat main luar. Saya minat main alam. Semestinya mistik. Saya dengan Lekio daripada Squad Hunter, kami berdua je pergi ke. Wow. Okay. Fast. Oh. Sini padu. Aura dia padu. Jangan heran ya kalau saya cakap pasal aura. Sebab saya boleh scan. Saya buat aura-aura ni memang. Tu store kak? Oh ya, kira store. Check lock je. Sebab kami kejar masa. So ini ruang tamu dia. Okay. So untuk hunting yes, tapi untuk permainan yes, hunting no. Sebab apa? Sebab depan ni, tada! Saya tunjukkan. Syam ada dalam kereta. Okay. Cantik guys, Bukit Fraser. Okay. Saya kena live sekejap-sekejap sebab saya nak pergi ke next lokasi. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Wow. Oh, bukan batu. Oh, macam ni pattern rumah dia. Toilet dia besarnya toilet. Wow, sejuk aja angin ni. So ni rumah, saya masuk salah satu rumah yang ada di sini. Ni. Oh, dia rumah dia bulatan sahaja. Nampak? Toilet di tengah-tengah. Subhanallah. Cuba kita tengok. Boleh buka tak? Tengok ini pun dah bergarat guys. Bergarat. Minta tolong share kan? Bismillah. Bismillah. Tak boleh buka. Hari ni saya check lock sahaja. Bersama Lekio. Sedap. Tak bawa pun tak apa. Tapi macam tak sedap sebab tak ada. Okay, jom. Oh, gaya itu penting guys.
Okey, sekarang kita berada di lokasi yang kedua. Right, kita tengok. Okey, kita tengok. Korang kena stay tune je sebab saya akan live sikit-sikit. Bersama saya adalah Lekiu daripada Squad Hunter. Okey. Wow. I love this place, guys. Ke bawah. Oh yo, it's extreme. Okay, saya tak pergi seorang. Ini saya check lock dengan Lekiu. Tak, beritahu dia orang pergi dengan Lekiu. Oh, ada orang. Wow, guys. Hai. Ada jumpa? Oh, tak ada. So, ada campsite dekat atas. So, untuk projek yang seterusnya mungkin kita boleh campsite dekat atas dan kita menuju ke banglo ni. Just walking distance je. Okay, mungkin korang nak tengok belakang saya. Okay, ni jalan-jalan. Kena meredah hutan. So, it's extreme. Wow. Sebab petang ni juga kami kena turun balik ke KKB untuk pergi ke Banglo British. Stay tune malam ni live ke Banglo British. Okay, love you all. Bye. Wow. Dah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan korang, siapa yang pernah tengok filem I'm Not Single, ni dia banglo I'm Not Single. Wow. Okay, ni dia banglo dia. Oh, sini bagus buat. Boleh ke? Jom kita redah sekejap, guys. Bismillah. Sana line okey tak? Lag tak? Line lag tak. Saya test line ni. So, ni lokasi memang padu, guys. Di atas bukit Di atas bukit. Wah, terbaik lah. Sekejap. Terbaik. Padu lah. Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Kepala dua. Wow. Banglo yang I am married mana pula, bang? I'm not single. I'm not single. Sana line okey tak? Lag tak? Line lag tak. Saya test line ni. So, ni lokasi memang padu, guys. Di atas bukit Di atas bukit. Wah, terbaik lah. Sekejap. Terbaik. Padu lah. Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Kepala dua. Wow. Banglo yang I am married mana pula, bang? I'm not single. I'm not single. I'm not single. Farid Kamil dan Lisa Surihani. Wow, korang. So, this is the view. Line Akak Chun. So, now we are not single pasal kami double. Okay, so tengok kita tunjuk, jom. Sini okey sebab tak jauh pada orang kan. So, ni dia, jom masuk. Tengok. Aku dah check. Ni kita check lock aja. I'm not single. Kat mana ni? Bukit Fraser. Wow, what is this? Wow. Waduh, tempat ni best gila lah. Mak pucuk. Cuba colok. Ada colok-colok, guys. Bersih.
Rumah dia banyak pintu. Masuk, ni bilik air. Bilik air pun best. Tapi saya nak cakap tapi tau. Bukan aura kosong kat sini. Ada yang tinggal. Okay. Bukan aura kosong. Ganti. Line akak cun. So now we are not single pasal kami double. Okay. So tengok kita tunjuk, jom. Sini okey. Sebab tak jauh pada orang kan. So ni dia, jom masuk. Tengok. Aku dah check phone putih. Ni kita check lock aja. I'm not single. Kat mana ni? Bukit Fraser. Wow, what is this? Wow. Waduh, tempat ni best gila lah. Mak pocok. Cuba colok. Ada colok-colok guys. Bersih. Rumah dia banyak pintu. Masuk, ni bilik air. Bilik air pun best. Tapi saya nak cakap tapi tau. Bukan aura kosong kat sini. Ada yang tinggal. Okay. Bukan aura kosong. Ganti. Oh, romantik, nampak? Ada kan? Bukan kosong tempat ni. Maksud saya ada penghuni. Wow. Kita nampak kan? Splendor, subhanallah. Kita bikin romantis. Dato' ke? Dato'. Kat mana ni? Bukit Fraser. Wow, what is this? Wow. Waduh, tempat ni best gila lah. Mak pocok. Cuba colok. Ada colok-colok guys. Bersih. Rumah dia banyak pintu. Masuk, ni bilik air. Bilik air pun best. Tapi saya nak cakap tapi tau. Bukan aura kosong kat sini. Ada yang tinggal. Okay. Bukan aura kosong. Ganti. Oh, romantik, nampak? Ada kan? Bukan kosong tempat ni. Maksud saya ada penghuni. Wow. Kita nampak kan? Splendor, subhanallah. Kita bikin romantis. Dato' ke? Dato'.
Tapi rumah ni bukan aura tak kosong. Ada. Sebab dia padat. Okay, berapa rumah ni besar sangat. Saya bersama Likiu. Oh, kurang. Korokan kat dalam rumah kan. Rumah ni terbiar. Bila? Suasana dia macam saya duduk dekat Amber Court. Tapi sini lagi ada rasa lah. Because sini rumah tak ada. Jauh dalam hutan, atas hutan. Angin, wow. Angin dia. Kat mana? Bukit Fraser. Saya pergi buat chatlock hari ni, kembara. Wow. Tengok tu. Nak tengok gambar ke? Tolong SS kejap. 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 Cai. Cuba diri atas tu nampak bawah, Syam. Nice view. Cantik view memang cantik. Pin lokasi Anja. Ya, okey. Cantik sangat lokasi. Saya rasa ni rumah Cina kot pasal ada Tok Kong. Sekejap, korang boleh korang tak boleh screenshot kami nak berdiri atas tu. Camping best ni, nak memekak pun tak ada masalah. Sekejap, saya turun. Sekejap tengah. Tu susah tak ada cameraman. Nak memanjat. Tolong tengok gambar ya. Kejap sekarang. Kejap, tolong tengok gambar kejap. Sekejap. Tolong SS, aku tak ada cameraman. Tak ada cameraman, tolong. Sekejap, buat ganas sikit. Kameraman merajuk. Okey dah. Kameraman merajuk. Balik ke kameraman. Cameraman merajuk. Allahu Akbar, subhanallah. Tu Syam. SS Syam. Kesian kami tak ada cameraman. SS Syam korang. Alah, benda kan rekod. Je download the video tu. Okey. Okey Syam, kita bikin romantik 3, 4. Kita bikin romantics. Bikin paling romantis. Barulah hero 80-an. Kerana macam Hero 80-an. okey, sumber air memang tak ada ke? Memang tak ada lah. Abadan terus. Sumber air memang tak ada. Kalau wih, sini kan. Sekejap, aku nak naik ni. Tapi takut. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Mampus. Okay. Okay. Hari ni aku yang cameraman dia. Banyak dia. Okay, tu jurang lah bawah tu. Dah lama tak nampak pokok ni. Okay, best ya. Korang? Okay, ini adalah lokasi. Tadi kita orang dah jumpa 2 kan. Kita dah jumpa 2 banglo. Tapi tak boleh masuk pasal berkunci. Yang ni tak berkunci. Yang ni boleh masuk. Buat uji nyali duduk kat sini ke pun boleh. Sejuk. Tapi sini gelap, tak ada lampu. Korang dengar bunyi dia. Hari ni ramai orang kesana kesini. Kadang-kadang kalau malam rasanya tak bisa tidur.
nak senja dah ni. Kami turun ke KKB. Jom, banglo tu. Okay, ada lagi satu banglo guys. Sian tak ada cameraman. Bikin romantis. Aduh. Asyiklah nak jadi X Factor. Cameraman tak ada. Let's go. Okay, kita tengok Syam buat apa dulu. Atas gunung, ya betul. Allah. Dah lama tak cium bau ni. Busuk. Yap. Hah? Lambat ni. Kat mana tu? KKP. Bangunan British. Bangunan British. Kami daripada Bukit Fraser langsung terus ke sini. Solo. Berdua sahaja. Kuala Kubaru. Kenapa pause video? Mana ada pause? Lain ke lain. Hah? Lain. Pause eh? Dia dah main dah. Tempat ni kali kedua. Bukan kaling-kaling punya tempat. Saya pernah nyali kat atas. Diganggu dekat sini. Bunyi macam bunyi pokok jatuh. Tapi tidak apa-apa. Sampai kita punya base berlari ke atas. Tempatnya berpenghuni. Okay. Nama itu masing-masing insyaAllah. Hari ni sebenarnya saya tak ada plan pun nak hunting. Tapi kita ikut Syam. Selepas cek lokasi tadi. Jadi terus ke sini. Okay.
Terlepas tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ini adalah banglo British. Saya ambil masa sekejap saja sebab lepas ni saya akan tinggal di base. Memandangkan hari ini tidak ada partner yang datang. Okay, ini adalah banglo British di Kuala Kubu, Kota Baru. Untuk kedua kalinya saya kat sini, jadi saya dah faham dan dah tahu lokasi-lokasi yang mana kenapa ada asap kat situ. Sebab belum apa ada asap kat situ. Okay, kita jalan bawah dulu. Bismillah. Okay, mani nampak bersih sebab ada penggambaran yang dilakukan di sini. Tapi awal kat sini bukan kaling-kaling guys. Ini adalah kali kedua saya pergi dan kali pertama saya pergi agak ekstrim sedikit. Okey, ini bawah. Saya tak berani nak naik ke atas ni sebab nampaknya macam dah rapuh tangga ni. Okey, tangga ni dah rapuh. Jadi sebenarnya dekat atas dia ada dua bilik kiri dan kanan, yang mana satu bilik itu ada di dinding tu dia ada lukis macam orang buat pemujaan. Okey, tengok shilling dia. Tengok shilling. Okey, tengok shilling dia. Struktur macam banglo Farah ya, tapi saya tak fikir saya nak naik sebab tengoklah tangga dia tadi becak. So kita pusing kat belakang, kita main luar je. Saya tunjukkan lokasi yang mana pernah dapat gangguan. Okey, jap. Ini adalah sial lah babi. Dia dapat bunyi sial, tak nak pergi. Tak jadi ke? Asal. Sebab saya dah pernah pergi kat sini, saya tahu apa yang ada. Dengar tak? Shh, itu bunyi dia. Subhanallah. Kami berdua je. Ada seorang dengan saya. Tapi bila dia explore, saya tunggu kat bawah. Saya seorang dekat base. Walaupun saya tunggu kat seorang, sama juga dengan saya pergi explore. Dia naik kat atas nanti. Kemudian oh my god. Sudah. Tolonglah. Belakang. Yes, bunyi dah relax. Woi, nanti aku sorang ke sini guys. Nanti jam makan di atas. Sini saya pernah diganggu. Woi, subhanallah.
ketawa kau kat sini. Dia ketawa, guys. Kau dengar tak? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk yang berada di sana. Subhanallah, depan saya je. Dengar. Okey, kita diam dulu. Saya nak berundur. Nak bersiap sedia dalam berlawan dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam. So, kita sekarang dah dekat on the top. Bateri saya nak habis. Minta maaf, saya ada pakai lampu ni ya. Okey, lampu ni je. So, kalau malam ni tidak best, korang nantikan 30 hari bulan. Okay, 30 hari bulan saya akan buat explore sekali lagi. Tempat ni menjadi kenangan lah. Sebab saya dan sahabat saya di squad hunter, dulu saya squad hunter, diganggu kat sini. Subhanallah, tak tahu nak cerita. Sini tempat dia original sebab dikelilingi oleh hutan. Okay. Kesian korang tak ada bawa lampu. Saya minta maaf. Nampak tak? Nampak tak? Sekali dia mengekek-ngekek. Seram. Mengekek. Dia macam bunyi dia lah. Macam burung. Tapi itu bunyi dia. So, saya guna balik. Saya duduk dekat base. Dia main baling-baling. Aku nak kencing. Itu pun terjadi. So, saya cakap dengan Lekio. Saya ikut. Sebab badan saya tak kuat hari ni. Saya tak nak duduk base. Sebab saya dah tahu dah apa ada kat base. Kalau tak ikut dia, saya kena duduk base seorang-seorang. Saya tak lah, saya seorang. Saya tak lah apa-apa, nanti saya yang kena. Penat daripada pagi, tarik ni nanti. Jangan buka apa-apa pun.
Sebab mainan hari ni pergi explore je. Mainan celok je. Lampu pun tak bawa. Saya takut sebenarnya. Baik. Buku ni lain macam lah. Jadi. Takut. Korang teman saya. Apa sejarahnya tempat ni, Bonda? Boleh ceritakan sikit sejarah tempat ni? Tempat ni didirikan waktu zaman British menjajah Kuala Lumpur Baru, zaman komunis. Kemudian datangnya British. Ni it's about waktu tu kita tak lahir lagi. So rumah ni adalah macam rumah kolonial, rumah-rumah kerajaan lah, macam rumah-rumah orang besar-besar British pada waktu tu. So apabila negara kita telah merdeka, makanya mereka meninggalkan negara kita dengan meninggalkan bangunan ini. So bila dah tinggalkan, biasalah rumah kosong, cerah, rumah kosong. Adalah benda-benda datang. Bayangkan, pokok saja berusia puluhan ratusan tahun. 100 tahun. Last dihuni 1999, tapi dia telah didirikan dulu. So ditinggalkan. Biasa bila ditinggalkan, okey, disebabkan kenapa tempat ni angker dan menarik. Satu adalah kat luar dia, babe. Dia main sini. Dia datang. Papa panggil Papa buka ke? Sekejap, dia pusing ni. Dia main bawah, dia sekeliling, angin sekeliling. Papa pakai tu Okay. Dia datang, dia main depan aku ni je. Bersalam. Saya nak mandi harimau. Sekarang Papa Daisy naik atas. Dia main kat base. Saya kena berhati-hati. Es lanang. Pada yang cakap saya selalu buat settingan tu, percayalah, Kak Daisy tak pernah buat settingan. Marilah datang sini. Hari ni Kak Daisy tak buka. Hanya Kak Daisy tak buka apa-apa pun.
Depan saya ni hutan. Itu percayalah, Kak Desi tak pernah buat settingan. Marilah datang sini. Hari ni Kak Desi tak buka. Hanya Kak Desi tak buka apa-apa pun. Depan saya ni hutan. Kawasan rumah saya dah kena kacau pula Kak. Semua cah dah bergaduhan sendiri. Kecuali bonda wujud. Gila lah. Subhanallah. Pengalaman saya kat sini adalah ditinggalkan waktu nak ambil Papa Kizi. Oh, dia main. Saya akan latar belakangkan dia. Macam lambat je kan? Hah? Macam tunjuk lambat. Tunjuk lambat ni. Tunjuk lambat. Dalam boleh. Kat mana tu? KKP. Bangunan British. Kami daripada Bukit Fraser langsung terus ke sini. Solo. Berdua sahaja. Kuala Baru. Yap. Hah? Jadi Abang Syam cakap Abang Syam akan start pukul 11, Syam akan pukul 11. So dia akan start awal lah.
style awak untuk pusing je korang tengok banglo tu. Banglo tu memang banglo British kampung British memang best. Kami ada kenangan waktu dekat banglo tu, memang real. And banglo tu jarang-jarang orang pergi pasal orang tak tahu lokasi. Liza, Assalamualaikum. Banglo British kat KL kan? Bukan. Banglo British Kuala Kubu Baru. Siapa lagi masuk ni? Ni. Ni. Makan. Bukan Banglo British KL. Dia Kuala Kubu. Wih, terkejut. So kita tengok. So Bukit Fraser Ni dia tempat sejarahnya. Kita akan cuba masuk rumah. Wow. Okay. Wah. Tengok tempat dia. Amat cantik sekali. Ya, dari sebelah. Saya bersama dengan LQ. Nampak ni. Wow. Nampak tak? Ini tak boleh, tak dibuka kan? Saya bersama LQ hari ni, Cik Lock. Tu LQ. Okay. Inilah rumah